Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Okay, Alhamdulillah. Okay, bersyukur kita kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita kembali pada pagi ini dalam program Daurah Hadis 40 Imam Nawawi siri yang ke-31. InsyaAllah kita akan teruskan sebagaimana program-program yang ataupun siri-siri yang sebelum ni. Okay, sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada hadirin hadirat sekalian. Okay, kullu am wa antum bi khair. Okay, tajuk hadis pada pagi ini adalah hakikat zuhud dan kesannya, iaitu hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'ad Sahli bin Sa'idis Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah dullani ala amalin iza amaltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu faqala izhad fid dunya yuhibbakallah wa izhad fima 'indan nasi yuhibbakan nas. Jadi terjemahannya daripada Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan, apabila aku melakukannya, Allah Subhanahu wa taala cinta kepadaku dan manusia juga akan cinta kepadaku." Maka Rasulullah SAW bersabda, zuhudlah terhadap dunia, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, nescaya kamu akan disukai oleh manusia. Okay, hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Az-Zuhud. Ini bab zuhud terhadap dunia, nombor hadis 4102. Beberapa orang perawi lain antaranya hadis ini telah diriwayatkan oleh beberapa perawi antaranya Al-Tabrani dalam Mu'jam Kabir, Ibn Hibban dalam Rawdatul Uqala dan juga Al-Hakim dalam bab Raqaiq dalam kitab Al-Mustadrak. Okey. Insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali saya akan mengupas berkaitan dengan kepentingan hadis yang mana perkara ini telah dinyatakan oleh Imam Nawawi. Beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang mengandungi dua wasiat Nabi SAW, dua wasiat yang sangat besar Nabi SAW kepada kita. Okey, apa itu dua wasiat tersebut? Yang pertamanya adalah zuhud terhadap dunia yang merupakan sebab seseorang hamba itu mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Manakala zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia merupakan sebab mendapat kecintaan dan juga darjat di sisi mereka. Ya, sesungguhnya dalam Islam seseorang itu tidak akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iaitu setelah dia mengutamakan kehidupan akhirat yang kekal abadi dan dia tidak melebihkan kehidupan di dunia yang fana ini. Dia juga hendaklah berusaha mendapatkan kecintaan daripada manusia, iaitu dengan cara membebaskan dirinya daripada apa yang dimiliki oleh manusia yang terdiri daripada kesenangan hidup di dunia. Sebaliknya memenuhi sisa-sisa hidupnya dengan amalan soleh, iaitu amalan yang baik, kerana amalan ini adalah kekal di akhirat kelak. Oleh itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, bahawasanya dalam hadis ini merupakan hadis yang mempunyai kandungan yang berkaitan dengan
ia merupakan salah satu daripada 4 hadis yang menjadi paksi dalam Islam. Jadi hadis ini sebenarnya dia punya kandungan itu sangat sangat penting kepada kita, iaitu berkaitan dengan zuhud. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kandungan hadis ini yang pertama adalah berkaitan dengan makna. Apa itu sebenarnya zuhud? Okay, para ulama, sama ada ulama salaf, ada juga mereka yang datang selepasnya mempunyai pelbagai definisi tentang zuhud terhadap dunia. Sebenarnya apa maksud zuhud terhadap dunia ini? Jadi daripada kesemua pandangan tersebut, mereka kembali kepada kata-kata yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Faris Al-Qawalani, yang mana beliau berkata zuhud terhadap dunia bukanlah dengan makna kita haramkan yang halal dan membuang harta benda. Maksudnya kita tinggal semua perkara lah, yang perkara duniawi ni kita panggil. Tetapi zuhud terhadap dunia ialah kamu yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah SWT itu adalah lebih baik dari apa yang kamu ada. Ya. Apabila kamu ditimpa musibah, kamu amat mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah SWT dan juga apa yang disediakan kepada kamu, yakni di akhirat kelak. Sekalipun musibah itu kekal bersama kamu. Jadi mengikut definisi ini, zuhud itu kita boleh tafsirkan dalam 3 perkara. Jadi kesemua berkaitan, pentafsiran ini adalah berkaitan dengan zuhud ini dia bukan perkara amalan anggota, tetapi adalah satu amalan hati yang mana dinyatakan oleh Abu Sulaiman Al-Darani, kamu hendaklah mengatakan seseorang itu zuhud, sesungguhnya zuhud itu terletak pada hati. Jadi apa sebenarnya 3 perkara yang dapat disimpulkan daripada definisi ataupun kita kata makna zuhud mengikut pandangan Imam Ahmad tadi. Okay, dia ada 3 perkara. Yang pertamanya adalah apabila seseorang hamba Allah yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah itu adalah lebih baik daripada apa yang ada pada dirinya. Ini adalah lahir daripada keyakinan yang tekad yang tinggi terhadap jaminan Allah Subhanahu Wa Taala mengenai rezeki kepada hamba-hambanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Sadaqallahul azim. Dan di langit pula terdapat sebab-sebab rezeki kamu dan juga terdapat apa yang telah ditakdirkan dan dijanjikan kepada kamu. Sadaqallahul azim. Yang ni kita lihat yang pertama sekali kita yakin bahawa semua yang diberikan, rezeki yang diberikan kita ni telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, apabila hamba tersebut ditimpa musibah di dunia seperti kehilangan harta benda, anak pinak dan sebagainya, dia lebih mengharapkan pahala disebabkan oleh kehilangan tersebut. Ya. Perasaan ini lahir daripada keyakinan teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa kezuhudan dan juga kurang keinginannya terhadap dunia. Ini pandangan yang kedua. Ya, manakala yang ketiganya adalah apabila menerima pujian dan juga celaan kerana kebenaran tidak mendatangkan apa-apa kesan kepadanya. Sama ada puji atau cela itu atau penghinaan itu sama saja pada diri seseorang itu, yang mana yang ia merupakan satu tanda zuhud dan kurang keinginannya terhadap dunia, sebagaimana pandangan Ibnu Mas'ud yang mana yakin ialah kamu tidak berusaha untuk mendapat keredaan manusia sehingga mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara definisi yang mana telah dinyatakan oleh Imam Ahmad. Seterusnya kita lihat beberapa pandangan ataupun definisi zuhud ini menurut pandangan ulama-ulama yang lain. Contohnya seperti Imam Az-Zuhri, apabila ditanya tentang zuhud, beliau menjawab, zuhud ialah mereka tidak hilang kesabarannya ketika berhadapan dengan perkara-perkara haram dan perkara-perkara halal tidak menghalangnya daripada bersyukur. Itu dia, ya, pandangan Imam Zuhri. Kemudian pandangan Sufyan Ats-Tsauri, zuhud terhadap dunia itu ialah apabila pendek cita-cita bukannya dengan memakan
memakan benda-benda yang keras, maksud kat sini benda-benda yang hampir rosak ataupun hampir basi, dan tidak juga dengan memakai pakaian yang kasar. Selalunya kita kata kalau kita zuhudnya ya, kita cakap seseorang tu zuhud dan kita lihat benda material. Contoh zuhud kat makan ke, zuhud pakaian dan sebagainya. Sebenarnya para ulama sepakat menyatakan zuhud ini adalah berkaitan dengan hati. Ya, okey. Okey, kita lihat hadirat-hadirat sekalian, kita akan lihat berikutnya adalah pembahagian zuhud. Bagaimana ulama salaf membahagikan zuhud itu kepada bahagian-bahagiannya. Jadi mereka membahagikan zuhud itu kepada 3 bahagian. Okay, yang pertamanya adalah zuhud terhadap perkara syirik dan beribadat kepada selain daripada Allah. Yang pertama. Yang keduanya zuhud terhadap semua perkara haram dan maksiat. Yang ketiga zuhud terhadap perkara-perkara halal. Ya. Jadi pada bahagian pertama dan kedua adalah wajib, sementara pada bahagian ketiga adalah tidak wajib. Okey. Jadi kita lihat apa sebenarnya zuhud 3 bentuk tu ya. Yang pertama sekali, kita ikhlaskan perbuatan kita, kata-kata kita hanya kepada Allah, tidak mengharapkan daripada keduanya habuan di dunia. Meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan kebaikan, yang keduanya, dan beramal dengan perkara yang mendatangkan kebaikan. Manakala yang ketiganya adalah zuhud daripada perkara yang halal, hukumnya adalah sunat dan ia adalah peringkat yang paling rendah sekali. Ya, itu dia. Jadi Ibrahim bin Adham telah berkata zuhud terbahagi kepada 3 bahagian, zuhud wajib, zuhud kelebihan dan juga zuhud keselamatan. Apa itu zuhud wajib? Zuhud wajib adalah apabila zuhud daripada perkara yang haram. Ya, manakala zuhud kelebihan adalah zuhud daripada perkara yang halal dan zuhud keselamatan adalah zuhud daripada perkara-perkara syubhah. Itu kita meninggalkan perkara-perkara syubhah itu ya adalah zuhud keselamatan sebab kita nak menjaga daripada kita terjebak kepada perkara yang haram. Okay, diriwayatkan daripada Imam Ahmad, zuhud itu ada 3 bentuk ya, sama. Bentuk yang pertama adalah meninggalkan perkara haram, itu adalah zuhud orang awam. Ya, manakala meninggalkan kelebihan daripada perkara-perkara yang halal itu adalah zuhud orang alim. Manakala meninggalkan sesuatu yang menyibukkan diri daripada mengingati Allah itu adalah zuhud bagi orang-orang arifin, iaitu orang-orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hadirin hadirat sekalian, ya, sambil menikmati juadah hari raya, kita sama-sama lagi dengarkan apa sebenarnya perkara-perkara yang boleh membawa kepada zuhud. Ya. Jadi yang pertamanya adalah kita mesti mengingati akhirat dan membayangkan bagaimana keadaannya nanti apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, iaitu pada hari perhitungan ataupun hari pembalasan, iaitu yaumul hisab ya. Dan ketika itu kita dapat mengalahkan syaitan, hawa nafsu dan segala macam lah ya. Yang godaan-godaan duniawi ini kita dah dapat kalahkan semua. Ya. Yang keduanya kita sedar bahawasanya keseronokan dunia ini adalah boleh melalaikan kita. Boleh melalaikan hati kita daripada mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mengurangkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menyebabkan kita ni terpaksa tunggu lama di akhirat kelak. Jadi ya, jadi itu adalah perkara-perkara duniawi yang mana boleh melalaikan kita. Manakala perkara yang ketiganya adalah ya perkara yang boleh membawa kepada zuhud. Yang ketiga sekali, kita menikmati nikmat dunia ini. Ya, kita sedar bahawa kita nak nikmati dunia ini kena tak mudah. Kita perlu penat lelah ya. Ada kalanya kita mungkin berusaha dengan lebih lama Kadang-kala ia juga ada cabaran, ujian dan sebagainya lah. Jadi untuk mengejarnya manusia terpaksa berebut-rebut. Jadi kalau kita sama-sama berebut ya untuk duniawi ni ya, sehingga kita melalaikan kita kepada Allah SWT ni, dinamakan sebagai, para ulama menamakan sebagai kita ni adalah terpaksa berebut-rebut dengan orang-orang yang bodoh. Sedangkan di sisi Allah kita amatlah hina. Ini kat sini ya. Okey, yang keempat, menyedari bahawa dunia ini adalah dilaknati sebagaimana dinyatakan dalam satu hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Abu Hurairah, iaitu maksudnya dunia ini dilaknat dan setiap yang ada di dalamnya juga dilaknati kecuali zikrullah. Ya, mengingati Allah dan apa yang menyamainya, orang-orang alim dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi pada hadis ini kita melihat bahawasanya macam mana kita nak tak jadi
kita golongan yang dilaknati itu, kita kena ingati Allah, ya. Maksud hadis ini adalah kita kena mengingati Allah, menjauhi perkara-perkara yang tidak memberi manfaat, ya, perkara melalaikan, dan juga kita mencari ilmu yang bermanfaat yang membawa kepada kita mengenal Allah dan mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana dianjurkan untuk kita mengingati Allah, ya, zikrullah, dan menyamai apa yang telah mendekatkan kita kepada Allah lah, ya, zikir. Kemudian kita ada berbagai-bagai bacaan yang kita boleh, contohnya membaca Quran dan sebagainya lah. Okey, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, celaan terhadap dunia kepada, ya, celaan terhadap dunia bukanlah bermakna mencela masa dan juga tempatnya. Ya, kat sini kupasan yang berikutnya adalah celaan terhadap dunia yang disebutkan oleh dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW bukan bermaksud cela masa yang sentiasa silih ganti di antara siang dan malam pada hari akhirat. Ya, maksudnya kat sini, ya, kita nak nak tinggalkan dunia bukan hanya tinggal kesemuanya, ya. Celaan terhadap dunia itu bukan bermakna kita cela apa yang ada di bumi, apa semua kejadian Allah SWT. Juga tidak bermaksud mencela tumbuh-tumbuhan, tanaman dan sebagainya. Celaan sebenarnya ditujukan kepada perbuatan manusia yang mana yang berlaku dalam kehidupannya, yang mana ia menyalahi perintah Allah SWT dan Rasulnya. Maksudnya kita dah buat kesyiritan, buat maksiat, ya, kerosakan bumi dan langit, ya, kita musnahkan alam dan sebagainya, itu sebenarnya celaan. Ya, bukan maksud cela kat sini, celanya seperti yang kita kata kita tak boleh menikmati apa segala nikmat yang ada di muka bumi ini. Jadi perkara-perkara yang menyalahi ajaran yang dibawakan oleh Allah SWT yang manusia lakukan di bumi ini, itu adalah perkara yang tercela. Jadi golongan celaan, ya, sebenarnya tadi kita kata yang macam mana golongan yang ingkar, ya, yang mana selepas kehidupannya selepas di dunia ini, ya, ataupun kehidupan selepas kematian ini penuh dengan pembalasan dosa ini, ya, sebagaimana yang ada di dalam ayat Al-Quran, ya, yang menyatakan bahawasanya, ya, matlamat hidup kita hanyalah kalau matlamat kita hanya mencari keseronokan, kita akan dapat kelazatan di dunia, ya, sebelum kita mati. Tapi di akhirat kelak belum tentu apa yang ada nikmat di dunia ini yang kita dapat rasai di akhirat kelak. Okey? Itu dia, insya-Allah. Okey, seterusnya bagaimana kita nak memperolehi kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey, kita boleh mencapai kecintaan Allah melalui zuhud terhadap dunia kerana Allah mencintai siapa yang taat kepadanya. Cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia adalah dua perkara yang tidak boleh bersama sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah SAW. Okey, antaranya cinta kepada dunia adalah kepala segala dosa. Allah tidak suka kepada dosa dan pelakunya kerana ia adalah mainan dan sia-sia. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada kedua-duanya. Juga kerana hati adalah rumah Allah yang tiada sekutu baginya dan tidak rela sama sekali cintanya di dunia ini dan lainnya ada bersama. Maksudnya kita kat sini kita tidak boleh menyekutukan Allah, ya. Kat sini ya, kalau kita nak memperoleh kecintaan Allah, kita tidak boleh menyekutukan Allah, ya, tidak boleh melakukan segala bentuk kemaksiatan ataupun segala bentuk larangan daripada Allah SWT. Jadi bagaimana pula kita nak capai kecintaan kita kepada manusia? Kat sini Imam Hasan Al-Basri telah berkata, seseorang itu tetap dianggap mulia di sisi manusia selagi mana dia tidak berhajat kepada apa yang ada di tangan mereka. Tetapi bila dia berhajat kepadanya, mereka tidak berbicara benci dan marah kepadanya. Ya? Jadi apa yang maksud kat sini? Orang yang paling memerlukan sifat ini, sifat zuhud ini adalah pemerintah dan juga para ulama. Ini apa sebenarnya, ya? Zuhud ini, ya, ini disebabkan apabila para pemerintah bersifat zuhud, manusia akan ikut
pemerintah akan cintai mereka. Akhlak yang dan sifat zuhud mereka, yang ini pemerintah akan menjadi ikutan. Manakala ulama pula apabila mereka bersifat zuhud, mereka akan dikasihi oleh manusia, pandangan mereka dihormati dan nasihat mereka akan diikuti ataupun dipatuhi. Ibnu Salam telah bertanya kepada Ka'ab di hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berkata, apakah yang menyebabkan hilangnya ilmu daripada hati para ulama selepas mereka mengingati dan juga menghafalnya? Ka'ab menjawab, sifat tamak, jiwa yang kotor dan mengharapkan sesuatu daripada manusia. Kata Umar radhiyallahu anhu, kamu telah berkata benar. Ya, ni sifat bagaimana kita kata nak lihat bagaimana apabila ditanya bagaimana hilangnya ilmu daripada hati para ulama, ya, apabila dia dah belajar tapi dia tidak mengamalkannya, macam mana kan, sebab dia sifat kita, ya, jadi jauh daripada sifat zuhud terhadap dunia. Jadi bagaimana pula zuhud Rasulullah SAW dan para sahabat. Apabila kita menyatakan bagaimana zuhud Rasulullah SAW, Rasulullah SAW adalah qudwah hasanah, hidupnya kepada kita semua. Jadi kita nak lihatlah apa sebenarnya amalan ataupun apa sebenarnya perilaku baginda Rasulullah SAW yang kita boleh lihat. Ya, antaranya kehidupan Rasulullah SAW sebelum berhijrahnya pada hari waktu awal penerimaan Islam itu sangat susah Waktu itu tentangan Quraisy musyrikin Quraisy sangat kuat kepada baginda, dan beliau baginda hidup dalam keadaan zuhud, sentiasa mencari kurniaan akhirat dan tekun beribadat. Para sahabat telah mencontohi baginda Rasulullah SAW dan mereka adalah penghulu contoh teladan bagi orang-orang yang zuhud. Jadi kita nak tahu macam mana sebenarnya zuhud ini, kita kena lihat kepada bagaimana sunnah Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah SAW, sunnah kehidupannya seharian dan sebagainya. Jadi Ibnu Umar telah mendengar seorang lelaki berkata, di manakah orang-orang yang zuhud terhadap dunia dan mengharapkan akhirat? Maka beliau menunjukkan kepada kubur baginda Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman sambil berkata, adakah kamu bertanya tentang mereka ini? Jadi kat sini kita nak lihat bagaimana perilaku zuhud baginda Rasulullah SAW terhadap dunia ini. Kita kena lihat, kita kena contohi dan juga kita kena lihat dalam sunnah baginda Rasulullah SAW dan juga hadis baginda Rasulullah SAW, dan juga bagaimana kehidupan para sahabat sekalian, insyaAllah hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sampailah kita ke penghujungnya. Jadi zuhud yang bukan dalam pengertian Islam adalah sebagaimana yang zuhud yang bukan daripada Islam pula menolak mentah-mentah nikmat Allah dan memandang hina kepadanya serta mengharamkan diri daripada menikmatinya. Itu zuhud yang bukan daripada Islam. Sebagian umat Islam telah terpengaruh dengan fahaman yang materialistik ni kadang kita hanya fikir sebenarnya zuhud ni adalah berkaitan dengan hati juga. Oleh itu pada zaman kelemahan antaranya kelemahan kerajaan Islam, contohnya kerajaan Abbasiyah dan sebagainya, selepas ni kita dapati golongan manusia itu memakai pakaian yang bertampal-tampal, tidak mahu bekerja dan berusaha. Kita lihat para kelemahan kita dengan harta benda. Bila kita hidup dalam keadaan harta benda tu, itulah kelemahan kita. Maka hidup di atas belas kasihan dan sedekah orang ramai sambil mendakwa mereka adalah orang-orang zuhud juga bukan daripada zuhud dalam Islam. Bukan meminta sedekah dan sebagainya, itu bukan. Sesungguhnya Islam menolak sifat negatif yang membunuh ini dan tidak merestui hinaan dan sebagainya lah. Umat Islam hari ini terselamat daripada fahaman seumpamanya. Mereka gairah bekerja, berusaha. Kita lihat umat Islam yang bekerja mencari rezeki yang halal, berlumba-lumba untuk mencari keuntungan, memakmurkan bumi ini, sehingga mereka merasa takut diri mereka akan ada yang ni kita lihat ada yang jutawan ni dia diberikan nikmat rezeki dan mereka ini tanpa melupakan akhirat dengan menginfakkan harta mereka ke jalan Allah SWT, mewujudkan contohnya institusi contohnya wakaf dan sebagainya, sedekah dan sebagainya. Dengan itu kita mula mencari penawar yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. Perbuatan-perbuatan contohnya sedekah, infak dan sebagainya, wakaf, boleh dia menjadi adalah satu cara untuk kita mencari penawar yang boleh mengingati kita kepada Allah SWT dan membawa kepada zuhud terhadap
dunia. Dengan itu ia mengurangkan kegerahan kita untuk mencari keenakan di dunia dan juga apa saja nikmat-nikmat yang ada padanya. Okey, insya-Allah itu saja daripada hadis yang ke-31 iaitu berkaitan dengan zuhud, hakikat zuhud dan kesannya yang kita kupas daripada hadis 40 Imam Nawawi. Hadirin hadirat sekalian, saya harap insya-Allah saya dan hadirin sekalian dapat melihat dan juga memahami hadis ini berkaitan dengan zuhud dan insya-Allah kita dapat manfaat sedikit perkongsian daripada saya pada pagi ini. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.